Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqmal Kabir Muhammad Jafni dari kelas 1 DVM MTK. Saya calon nombor 03. Hari ini saya akan membentangkan tentang manifesto saya. Stop! Manifesto pertama saya adalah menganjurkan pertandingan bola sepak antara program dengan program pada hari keusahawanan. Ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara program dengan program, dan ini juga akan mengharmonikan oleh vocational kita. Manifesto kedua saya pun adalah memperkasakan sistem aduan pelajar dengan lebih kerap. Dengan ini, suara pelajar dapat didengari oleh kami. Yang kedua, masalah ini dapat ditangani dengan lebih cepat. Itu sahaja manifesto saya pada hari ini. Keselesaan pelajar keutamaan kami. Sekiranya anda berminat dengan manifesto saya, undilah saya.